Korang pernah tak dengar salah satu negara tolak berlantikkan salah seorang duta besar untuk salah satu negara lagi? Kerana apa? Macam tu, tak berpuas hati dengan duta baru. Siapa yang buat? Jom dengar. Sebenarnya apa yang dibuatkan oleh Mesir dengan Syria itu sangat luar biasa dan macam budak-budak kecil lah. Baru-baru ini kerajaan Syria telah berikan cadangan pada kerajaan Mesir untuk melantikkan duta besar Syria yang baru di Mesir Cairo. Tetapi apabila dihantarkan dokumennya apa semua kan, mereka tolak. Padahal kalau ikutkan dalam perjanjian diplomatik itu, Mesir tidak berhak untuk mentolakkan salah seorang tu menjadikan sebagai mentadbirkan warga negara sekian kerana aku tidak berpuas hati dengan dia. Tidak, dia tak boleh. Tetapi kerana Syria ingin membuatkan hubungan baik dengan Mesir, dia terima. Kenapa diorang tolak? Dikata orang tu tidak sesuai untuk menjadikan sebagai duta besar Syria. Ya, kita sebagai kerajaan Syria, kita tahulah siapa yang sesuai dan siapa yang tidak. Kita lantik dia untuk menjagakan imej negara kita. Dia tidak ada kena-mengena dengan negara kau. Kalau duta kau tu lain cerita lah kan. Tetapi kerajaan Syria pun okeylah. Kau rasa dia tidak berbatutan ataupun tidak sesuai, aku bagi cadangan yang baru. Pun masih dalam kajian. Aku tak tahu sebenarnya dia nak jagakan hubungan diplomatik dengan Syria ataupun dia ketakutan dengan Syria. Kenapa dia ketakutan dengan Syria? Kerana kerajaan baru Syria berjaya menjatuhkan kerajaan lama dengan membuatkan peperangan dan juga proteslah terhadap kerajaan lama. Jadi yang dia ni takut pula di negara dia mungkin jadi benda yang sama. Mungkin pun jadi, kan? Jadi kerisauan mereka tu tak bertempat. Dikatakan pun ada juga bau-baunya. Dikata dia takut nanti diajak pula warga negara Syria menjadikan anggota buatnya. Orang tu ada masa ke nak jadi anggota ataupun nak dicari alamat di sana lah apalah kan. Sekarang ni satelit ada lah. Gunalah otak ayah.